Assalamualaikum semua, kembali lagi di channel Hanif Thought. Kepada yang baru menonton channel ini, aku ada buat beberapa siri mengenai motosikal SYM ADS TG400 ni. Kepada yang baru menonton channel ini, sila luangkan masa korang untuk subscribe channel ini dan jangan lupa tekan butang loceng untuk notification. Okay guys, untuk video kali ni aku nak pasang ni. Ini adalah rack untuk pasang box pada motosikal SYM ADS TG400 ni. Kepada yang pakai motor SYM ADS TG ni, sebab motor ni adalah motor ala-ala adventure touring, biasanya mesti orang akan pasang rack lah dekat belakang ni untuk tambah box pada bahagian belakang. So aku pun nak pasang rack ni. Ini adalah rack heavy duty daripada brand dia ni Kunwei, Kunwei. Untuk rack ADS TG ni dia ada beberapa brand lah. Ada yang tak silap aku Weber kot. Yang Weber tu dia nampak macam lebih solid, dia pakai aluminium. Aku tunjukkan contoh dekat gambar dalam video ni. Tapi kenapa aku ambil yang model yang macam ni? Sebab yang ni aku tengok dia menggunakan hollow bar lah. Maknanya dia punya bar dia ni bulat. Kenapa aku pakai ni? Sebab selalunya aku akan letak bermacam-macam mounting untuk kamera aku lah. Sebab aku adalah content creator kan. So aku suka bar yang ni sebab dia punya bahagian ni bulat. So senang untuk aku letak aku punya mounting lah. Contohnya mounting kamera aku yang dekat sini. Sebab dia punya grip ni selalunya sesuai untuk grip pada bahagian-bahagian yang dia bulat lah. So yang ini aku rasa yang paling sesuai untuk aku pakai lah. So untuk pasang benda ni, kita kena buka handbar pada bahagian belakang yang original ni lah. Aku akan buka dulu, lepas tu kita akan fitting tengok ngam ke tak. Untuk rack ni dia ada bagi sekali dia punya skru dan juga ini dia punya macam adapter. Dan yang paling sedihnya, bar yang aku beli ni dia tak ada bagi instruction. So aku kena fikir sendiri macam mana nak pasang benda ni. So first kali aku kena buka seat ni dulu lah. Kita tengok dia punya bahagian bawah dia macam mana rupa skru dia. Kat sini ada dua skru lah, satu dan juga dua pada bahagian belakang ni. So aku nak buka dulu dua ni, kiri dan kanan 4 skru lah. Baru kita boleh tengok kedudukan rack ni macam mana. Okay, satu dah keluar. Skru untuk masukkan dalam ni supaya tak hilang. Kita buka pada yang bahagian kanan pula. Agak leceh sebenarnya untuk buka bila ada seat ni. Aku rasa macam nak buka tu seat ni. Sebab nanti bila pasang rack tu kena pasang betul-betul. Kalau longgar tak ketat, dia akan bergegar dan boleh patah lah dia punya bracket dia ni. Dan lagi bila pasang box pula berat, lepas tu bawa beban banyak-banyak, memang masalah nanti. Oh ni dah boleh buka, so aku buka je lah, tak payah buka seat ni. Cumanya bila pasang nanti aku tak tahu lepas ke tak atau kena buka agak seat ni. Dah buka pada bahagian kanan, jadi kita tengok rack. Ini contoh kita fitting lah rack dia ni dekat motor. So kalau tengok pada bahagian depan ni, dia punya bracket ni, ini memang ngam-ngam lah untuk skru pada bahagian depan ni. Yang belakang ni pula kalau tengok dia punya skru tu patutnya tenggelam dia bahagian dalam. So rack ni dia duduk dekat atas, bahagian atas ni. Sebab tu dia ada bagi satu bracket ni lah. So yang ni aku tak pasti kena pakai 4-4 atau tak. Kita ukur dululah, tengok sama ada yang depan ni dia akan tinggi lagi sikit atau tak. Okay, so untuk bahagian depan korang boleh pakai skru yang asal ni lah, yang asal motor untuk ikat pada bahagian depan. Dan untuk yang belakang pula korang kena pakai skru yang dia bagi lah. Kalau tengok kat sini yang dia bagi ni lebih panjang daripada yang asal. Dan untuk bahagian belakang ni korang kena pakai dia punya bush ni satu, sebab dia ada penahan lah untuk bahagian yang dekat belakang ni. Okay guys, disebabkan leceh nak pasang yang bahagian belakang ni, so aku rasa aku nak buka dulu dia punya seat ni. So ada 5 nut kat sini bawah ni,
tengok ada 5 nut, so aku nak buka kelima-lima ni dulu lah. Settle. Benda ni memang dia keras lah damper dia. So, dah buka seat, aku rasa lebih senang untuk pasang. So, skru yang dia bagi ni, dia tak ada washer tau. So, aku nak pakai washer spring ni supaya dia lebih ketat lah. So, dia tak mudah tertanggal. So, yang dia bagi ni, bush ni, letak pada bahagian bawah, yang bahagian belakang. Okay, so pastikan tak ada free play lah. Kiri kanan atas bawah. So dia akan jadi kukuh lah. Lepas tu aku nak masukkan balik seat ni. Agak mencabar sebab dia ada ni sekali. So ni apa benda, dia akan duduk kat sini lah. Nanti aku akan ceritakan apa fungsi benda ni. Ok, settle pasang. So kita dah pasang rack. So lebih mudah lah sebab kat sini dia ada pemegang. So nak double stand pun lebih senang lah. Kalau tak kena pegang yang belakang tu yang nak terjatuh tu. So bila dah pasang ni lebih senang nak grip motor ni. So box pun aku dah pasang. Dia punya tapak pun aku pakai je yang tapak asal box ni. Memang boleh masuk dekat lubang-lubang tu. Box ni pun box lama aku ni. Ni box daripada motor FZ aku ni. So aku just pakai balik je. Sebab aku pun tak ada planning sebenarnya nak beli box yang baru. Sebab sebenarnya aku gunakan rack ni untuk nanti aku nak beli bag. Aku tak pakai box lah. Aku nak letak bags je. Lepas tu bags tu dia dekat bahagian atas belakang ni dan kiri kanan lah untuk aku travel. Alright guys, so sampai sini saja video untuk kali ni. So seperti biasa korang tekanlah button like, share, komen. Apa kerja dah semua kat bawah tu. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.